Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat? Yang baru saja menonton video ini, terima kasih kerana masih berminat bersama channel Riz Surya TV. Hari ini merupakan satu lama dah admin tidak update video-video panjang. Kebanyakan admin update pasal video-video mengenai gajah. Gajah. Dulu admin biasanya update pasal KWSP, pasal batuan kerajaan, batuan masa COVID. Sekarang ni admin tak ada konten yang menarik. Cuma admin mampu buat konten gajah sahaja. Itu pun dalam short video. Sekarang ni admin harap-harap penonton-penonton yang dahulu yang telah subscribe channel ini, harap bersama lagi di Riz Surya TV yang masih setia. Bolehlah teruskan menonton video-video dalam channel ini dengan kata memberi komen yang baik, cadangan dan bermacam-macam lagi. Dan di sini adalah video mengenai tasik di tasik Pantai C7 Tumpat, yang mana di sini hanya kita tak boleh main tepi pantai, hanya mampu kita lihat atau nak suasana view saja di tasik ni. Ni di Celim tempat C7. Dulu tempat ni biasanya orang nak seberang balik sana menggunakan jalan ni lah untuk berkelah di seberang sana. Sekarang dah tak ada dah. Dulu di pokok-pokok ru memang kita biasa berkelah di seberang sana tu untuk berkelah piknik sana. Sekarang ni tak boleh dah, turun limitasi kerana pihak Balai Daerah Tumpat telah menutup sebab di sana sangat bahaya untuk mandi-manda. Harap terima kasih menonton. Assalamualaikum.